Megah berdiri, pohon bestari, ditiup bayu di waktu pagi. Ilmu di hati menjadi teras diri, teknologi memperkasa generasi berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Memperkenalkan, saya Zulkarunisa binti Misri, pelajar tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Johor J1. Pada kesempatan ini, saya akan merungkaikan tema yang utama iaitu ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi yang menjadi tunjang kepada pembentukan generasi berilmu dan berdaya saing. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita fahami terlebih dahulu masuk di sebalik tema ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Tema ilmu di hati menekankan kepentingan ilmu sebagai asas utama dalam membentuk generasi yang berpengetahuan dan berwawasan. Teknologi pula berperanan sebagai pemangkin yang mampu memperkasa generasi muda dengan meningkatkan kemahiran, kreativiti serta daya saing dalam menghadapi cabaran dunia moden. Pada era awal perkembangan pendidikan, bahan bacaan hanya wujud dalam bentuk buku bercetak dan manuskrip tulisan tangan. Namun, seiring dengan peredaran masa, bahan bacaan mula mengalami perubahan iaitu munculnya poster pendidikan dan infografik yang menyampaikan maklumat secara ringkas, padat dan menarik. Kemudian, dengan kemajuan teknologi, bahan bacaan berkembang lebih jauh ke era digital. Kini, ilmu boleh diakses melalui e-buku, laman web pendidikan, blog serta aplikasi pembelajaran yang memudahkan pelajar mendapatkan maklumat di mana-mana sahaja. Ini terbukti bahawa ilmu sentiasa berkembang seiring kemajuan teknologi sekaligus menjadikan pembelajaran lebih mudah, pantas dan berkesan. Sejajar dengan arus digital masa kini, terdapat pelbagai platform digital yang boleh digunakan oleh murid dan guru dalam proses pembelajaran. Antaranya ialah B5, iaitu platform pembelajaran digital rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia yang menyediakan pelbagai bahan pembelajaran interaktif. Selain itu, YouTube dan Bilik TV atau tuition dalam talian turut menjadi sumber rujukan yang membantu murid memahami sesuatu topik pembelajaran. Situasi ini berbeza dengan generasi terdahulu yang hanya bergantung kepada pendidikan secara langsung daripada guru di sekolah tanpa bantuan teknologi. Bagi aktiviti pengukuhan, platform seperti Quizizz dan Kahoot digunakan untuk menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan melalui kuis dalam talian. Bahan bacaan digital seperti e-buku boleh diakses melalui aplikasi maupun laman web yang memudahkan murid mendapatkan ilmu pada bila-bila masa. Dengan adanya platform tersebut, murid dan guru perlulah memanfaatkan kemudahan ini secara optimum bagi memperkasa proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan, interaktif serta relevan dengan arus kemodenan teknologi. Walaupun platform digital semakin meluas digunakan, namun ia tidak terlepas daripada beberapa kelemahan seperti kebergantungan yang tinggi terhadap capaian internet yang stabil serta kos peranti dan data yang agak membebankan, sekaligus menjadi penghalang kepada setengah pengguna untuk mengakses teknologi secara optimum. Walaupun terdapat beberapa cabaran, penggunaan teknologi memberikan kesan positif seperti menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan interaktif serta melahirkan pelajar yang mahir dalam bidang teknologi dan kemahiran insaniah. Secara tuntasnya, teknologi bukan lagi sekadar medium hiburan semata-mata, malah menjadi lubuk pendidikan yang mampu melahirkan generasi bijak pandai, selit teknologi dan bersedia menghadapi cabaran. Ingatlah bahawa dengan ilmu kita berdiri, dengan teknologi kita melangkah lebih jauh. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.